Rugilah kalau korang beli motor ni. Dah lah mahal. Sebab apa mahal? Yang pertama sekali, futures yang ditawarkan oleh Yamaha YECVT. Kau nak tahu apa? Saya nak terangkan YECVT ni apa. Secara ringkasnya, yang pertama sekali, motor Yamaha NVX SP Turbo ni dia tak menggunakan roller. Jadi apabila tak menggunakan roller, okey, dia dikontrol oleh sensor dan juga motor. U-clip tu ada. Tapi kalau kata kau nak setting, nak berat, nak ringan, nak long, nak pick up, kau just setting menggunakan komputer saja. Tetapi komputer tu tak semua kedai ada. Kau kena cari kedai yang ada sistem ataupun komputer tu. Tapi ini bukan Yamaha NVX punya tau. Ni saya ambil daripada motor Honda Vario. Contoh saja Contoh, jangan salah faham tau. Untuk NVX SP Turbo, dia didatangkan dengan downshift guys. Downshift ni kegunaan dia untuk korang memotong di jalan raya. Maksudnya korang boleh tekan 3 kali untuk korang dapatkan lebih pick up. Dan yang seterusnya, dia ada sport mode dan juga town mode. Terpulang lah, korang nak layan town ke, nak layan sport ke, korang just tekan je. Itu yang menarik dekat Yamaha SP Turbo. Korang berminat dengan NVX SP Turbo ni? Senang je. Korang DM je saya sekarang. Kita jumpa nanti dekat direct message. Ciao.